Okey, masih keliru untuk mengulang kaji cara bijak? Kalau gitu, biar kami bantu anda belajar dengan mudah. Anda suka matematik? Bijak mengira dan minat mempelajari ilmu logik? Ini bermakna anda pintar matematik. Pelajar yang pintar matematik mudah mengingati nota melalui pengkategorian dan pengklasifikasian. Jika anda pintar angka, gunakanlah kaedah alphanumeric outline atau garis kasar angka abjad supaya topik pembelajaran mudah difahami. Mula-mula pilih topik. Kemudian klasifikasikan poin-poin utama yang ingin diingati sebagai subtopik. Sokong setiap poin dengan maklumat dan contoh berkaitan. Misalnya, anda boleh mengklasifikasikan haiwan mengikut tabiat kehidupannya. Kemudian, kategorikan lagi tabiat tersebut mengikut sifat-sifat secara terperinci. Maklumat yang diklasifikasikan mudah difahami. Betul tak? Apa tunggu lagi? Cubalah!